Sebelum tengok video ni, kena pergi ke profil saya dan tengok video pasal kepimpinan, prestasi dan integriti dulu. Baru faham kenapa pentingnya konsistensi ni. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Ramai orang bercakap tentang kepimpinan, prestasi dan integriti. Tetapi semua itu sukar diukur atau sukar dinilai jika seseorang pemimpin tidak mempunyai konsistensi. Konsisten bermaksud pendirian, prinsip dan tindakan seseorang kekal selari dari semasa ke semasa, walaupun keadaan berubah. Sebagai rakyat dan pengundi, kita perlu tanya soalan-soalan ni. Adakah pemimpin kita bercakap perkara yang sama ketika menjadi pembangkang dan ketika menjadi kerajaan? Adakah prinsipnya berubah apabila mendapat kuasa? Adakah janjinya kekal sama selepas pilihan raya? Seorang pemimpin yang konsisten mungkin tidak sempurna, tetapi rakyat tahu apa yang diperjuangkannya. Tetapi pemimpin yang sering berubah pendirian akan menimbulkan persoalan. Adakah dia benar-benar mempunyai prinsip? Adakah keputusan dibuat berdasarkan kepentingan rakyat atau sekadar mengikut keadaan politik semasa? Sekarang saya nak bagi tahu 4 sebab kenapa konsisten ni penting. Pertama, membina kepercayaan. Rakyat boleh terima kesilapan, tetapi sukar menerima sikap tidak konsisten. Kedua, menunjukkan kekuatan prinsip. Prinsip yang hanya digunakan ketika sesuai bukanlah prinsip, tetapi strategi. Ketiga, memberi keyakinan kepada pelabur dan rakyat. Dasar yang sering berubah menyebabkan ketidakpastian dalam ekonomi dan pentadbiran. Dan keempat, mengelakkan politik hipokrasi. Apa yang dikritik dahulu tidak sepatutnya menjadi perkara yang dipertahankan hari ini tanpa alasan yang jelas. Saya nak bagi tips untuk menilai konsistensi ahli politik. Tengok apa dia cakap dulu dan apa dia cakap sekarang. Sama atau berubah? Kalau berubah, tanya 3 soalan ni. Adakah berubah kerana fakta atau keadaan berubah? Adakah berubah kerana kepentingan rakyat? Atau adakah berubah kerana kepentingan politik? Cuba tengok contoh pertama ni. Dulu masa pembangkang, desak Azam Baki digantung. Tapi bila dah jadi kerajaan, siap sambung kontrak 3 kali dan pertahankan Azam Baki lagi. Sekarang korang tanya 3 soalan tadi dan komen dekat bawah apa yang korang rasa. Contoh kedua, dulu masa pembangkang kerap kali kita dengar sakau, reformasi, lawan tetap lawan. Sekarang dah jadi kerajaan, kita masih dengar lagi laungan tu. Saya nak tanya, adakah itu konsistensi? Jawapannya itu bukan konsistensi. Itu politik keliru namanya. Sebagai penutup, saya nak bagi tahu bahawa perubahan tidak semestinya salah. Tapi perubahan tanpa penjelasan yang munasabah akan menjejaskan kepercayaan rakyat. Prestasi boleh menarik perhatian. Integriti boleh membina keyakinan. Tetapi konsistensi membuktikan siapa diri sebenar seorang pemimpin. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.